tanya sikit boleh ke? Boleh. Hai. Hai. Assalamualaikum. Hai. Awak student mana? Siti Unita. Student Unita kah? Ya. Not on your university college. Student UMS, betul. Satu bilik 2 orang. Satu bilik dalam 4 orang lah. 4 orang. 11 lah gitu. 8 orang juga. Kami sekarang 8 orang. Ada yang sampai 10 orang. 4 orang. Ada yang 3, ada yang 5. Kalau kita bagi skala 1 sampai 10, berapa awak nak letak? 6. 5, 4 6/10 lah. sebab panas. Panas. Tak ada aircon. Ya, guna kipas. Kipas macam mana? Kipas sangkut dekat dinding. Dinding. And then Dekat sini. Sama yang ampai itu. 2 double decker. Lepas tu ada 2 locker. Dengan yang lain kami bawa meja sendiri. Pipe-pipe tu sudah lama. Jadi dia macam mau tukar sama dia macam lebih kurang usang. Jadi kami terpaksa guna budget kami sendiri tukar. Kalau minta tukar mungkin akan jadi yang tidak diinginkan. Almari dia serang mati lah. Mau beli sendiri. Dulu dia tak ada freezer. Selalunya bagian tempat kami sinki sama katil. Katil dia sempat patah. Katil patah. Almari ada. Dia ada. Ada. 230. 200. Orang 170. 200. Bilik yang macam ni, kita ada peti ais dan kita actually dekat pintu kita ada smart door. You pakai you punya thumbprint and then you boleh masuk. Tak ada orang boleh masuk. Dan juga kita ada smart meter. Kalau you pakai aircon, contoh you pakai elektrik, dia akan kira dekat satu bilik ni je. Tak payah gaduh-gaduh dengan roommate lain. Ni kita panggil fully furnished lah. Semua akan dapat. Rasa-rasa agak-agak untuk seorang, berapa harga bilik sewa ni? 3 sampai 5. 400 500 gitu. 6 hingga 800 gitu. Harga untuk bilik ni untuk satu orang RM350 saja. Wow. Sebulan. Sebulan.